amalan sakau. Hentikan harta negeri seperti harta pribadi. Hentikan amalan hantar duit di luar negara. Namun, 10 juta pun tak agak. Bukan. Jadi yang ni kita ni kan terbawa-bawa kerana sentimen. Sebab tu bukan saya datang nak pertahan Amin. Tapi be fair lah. Kalau dia itu banyak masalah lain. Jadi kita hanya sentimen. Kalau betul tak apa. Yang hidup Melayu, bawa Melayu ni Melayu mana? Semua kaya. Ada tak, betul tak kalau saya cakap? Ada menteri dulu, bila dia meninggal, harta dia yang dapat dikesan sekarang 4 bilion ringgit. Masih hidup Melayu. Kita pun hidup Melayu. Yang bawah lagi, hidup Melayu. Hidup Melayu. Kamu dapat apa? 40 ringgit tak dapat? 4 bilion ringgit. Ada seorang meninggal dapat berapa? 2 bilion ringgit. Ini rekod. Ini bukan saya fitnah. Ini rekod. Saya nak tunggu kalau orang nak cabar saya. Saya akan keluarkan rekod ni. Mana sabar ke? Nak kaya-kaya lah. 2 bilion ringgit. Kamu tapi pemimpin. Sebab tu dulu saya pernah cabar. Betul. Saya nak bagi pejuang-pejuang Melayu ni. Tun Tan Sri, Datuk Sri yang besar-besar ni. Betul nak pejuang Melayu? Betul pembela Melayu? Okey, baik. Bagus. Berapa harta kamu? 1 bilion. Berapa? 2 bilion. Kamu 4 bilion. Baik. Inilah kita tolak Ansur. Betul nak berjuang Melayu? Betul. Hidup Melayu? Hidup Melayu. Baik. Ni, bagi setengah harta kamu balik kepada Melayu. Sampai sekarang, seorang tak jawab lagi. Bila cakap sakau, dia marah. Cakap ni sikit, tinggi sikit. Pegawai saya kata, Tok Sri jangan. Kena slow. Slow bukan kempen lah, mah. Slow, nak berakhir nak suruh slow. Salah orang dia ni. Ada, saya maki orang ke? Saya fitnah orang? Dah. Tapi ini kalau tak terang, orang Melayu, dia terbawa-bawa. Ini macam dalam pilihan raya Negeri Sembilan ni apa dia? Kita nak DAP ataupun nak Melayu. Ini Aminuddin ni Melayu Jawa ke Melayu apa saya tak tahu. Dia Melayu lah. Mata, kulit ni semua Melayu. Mak sabu dia. Tak Melayu. Saya tak Melayu lagi. Saya tak faham. Sudah, kita bukan nak lawan siapa lebih Melayu, siapa tak Melayu. Sebab kita kalau nak jaga negara ini, Cina, Melayu, India, semua kita lah. Kalau kita lurus, tak cukup. Jagalah. Kalau tanya saya, nak negara ini selamat, jaga Melayu. Ada India yang susah, kita jaga. Ada Cina, kita jaga. Cina masalah berniaga pinjaman, kita bagi. Ada isu-isu dia bangkitkan, kita cuba leraikan. India, masalah India. Ada tak ada orang India semua kaya ke? Ada orang miskin tak? Miskin. Tak boleh tolong ke? Mana ada kita maruah martabat Islam sebagai contoh. Islam ini akhlaknya. Islam itu nilainya. Islam itu jiwa. Tiap Jumaat kita dengar khutbah innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah menuntut kita menegakkan keadilan dan ihsan. Sudah, takkanlah tak ada ihsan. Ya, dia bukan Islam duduk sebelah. Bukankah itu yang diajar oleh Rasulullah SAW? Bukan orang Islam, bukan Islam. Yang miskin. Bukan Khalifah Umar Abdul Aziz itu terkenal hebat sebab apa? Dia jaga semua. Di bawah wilayah dia. Ini bawah qaryah yang saya diamanahkan jaga. Kalau yang merasa tersiksa itu orang Islam, dia jaga. Oh, bukan Islam, dia mesti terasa. Ustaz-ustaz yang lama selalu baca kitab Mundiatul Musalli. Mundiatul Musalli itu kitab lama, Syekh Daud Fatani. Banyak orang pakai kitab, dia panggil kitab kuning. Bab salat. Bab salat. Semua jenis salat wajib dan sunat. Berpuluh-puluh. Bab akhirnya itu dipanggil Tatmim Al-Faidah. Bab akhir dalam Munyatul Musalli karya Syekh Daud Abdullah Fatani itu penamat yang berfaedah. Mesej dia. Apa dia penamat yang berfaedah? Tengok ulama-ulama zaman silam.
Bukan ulama, bukanlah ulama. Sekarang ni kira maki orang, mu kafir, mu munafik, mu kawan DAP, mu Beza. Dia tak ada hikmah, tak ada wal mauzatil hasanah, tak ada wajadilhum billati ihsan. Kemudian nak suruh orang tertarik dengan kita. Islam ni bertapak di Malaysia, tanah Melayu sebab apa? Sebab pendakwah itu yang bijak. Di Jawa siapa? 7 wali, dia panggil wali Songo ni. Sebab apa? Sebab hikmah dia, kebijaksanaan dia, toleransi dia. Itu yang menarik ke orang berjuta akhirnya masuk Islam. Kita marah, bengis, benci, misi. Macam mana orang nak tertarik? Bila saya sebut elok sikit, Anwar ni jadi pecacai. Barua DAP. Tengok orang lah. Kalau saya nak wang, bukan ni kerja saya. Kalau saya nak wang dan jabatan, dah lama dah saya tolak ansur. Tak payah masuk penjara, keluar penjara. Tak payah kena terajang, kena pukul setengah mati, kena telanjang. Tak payah. Buat apa? Sebab kita pertahankan prinsip kita. Jadi dalam Mundiatul Musallik, bab akhir itu, Tatmim Al-Faidah, Syekh Abdullah Daud Fatani kata, semayang yang tajuk semayang fardu dan sunat semua itu, bab akhirnya apa? Bab yang paling tinggi faedahnya, itu keadilan. Dia bawa cerita pula daripada zaman Yunani. Zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rashidin, zaman Umar Abdul Aziz, zaman para khalifah yang terpaksa menegakkan adil kepada orang Islam dan bukan Islam. Dia bagi satu contoh. Kita belajar. Saya tak kata kita harus abaikan tanggungjawab kita jaga orang Islam dan orang Melayu. Negara ini tak akan aman, tak akan selamat kalau orang Melayu ini terabai. Kerana orang Melayu ini majoriti, asal sini dia tak akan terima di negara dia sendiri dia ada hina begitu apa. Tapi negara juga akan lebih selamat kalau kita ni bagi contoh dan teladan yang baik, adil kepada semua. Apa yang hak bagi orang rakan-rakan kita, keluarga kita, warga negara kita Cina dan India, tak bolehkah kita rangkul? Ini saja beza dia Pakatan Harapan dengan mereka. Saudara, katalah apapun, makilah saya berbakul-bakul, hinalah saya bagaimanapun. Saya nak sebut malam ini, amin ya, saya tidak akan tolak ansur untuk menegakkan keadilan bagi semua. Saya betul, saya Perdana Menteri. Saya nak kasih kepada rakyat dan saya nak rakyat kasih kepada saya. Saya nak orang Melayu rasa inilah seorang pimpinan Melayu yang tak curi duit. Yang betul-betul kasih kepada orang Melayu. Saya nak orang Cina kata, oh, ada orang Melayu yang tak curi duit. Ada rupanya orang Melayu yang tak hina kita dan anggap kita sebagai sahabat dan keluarga mereka. Kita nak orang India yang ada rasa yang sama. Orang India kata, wah, ini betul-betul kita punya aneh, kita punya ayah, kita punya Sivaji the boss. Sebab dia fair kepada kita. Dia dengar kita dan dia tolong kita dengan ikhlas. Apa? Itu cita-cita saya. Saya minta maaf, saya nak sebut, saya bukan muda. Banyak kawan-kawan saya yang uzur, dah ada yang tak ada lah. Saya Allah bagi kesihatan yang baik. Setakat ini. Doa mudah-mudahan serta yang baik. Dan saya seperti Aminuddin Harun, Amir di Selangor, Mat Sabu, Stephen Sim, itu aja. Kita work as a team. Mari kita selamatkan. Apakah Negeri Sembilan ni mudah tak? 2 bulan dulu mudah. Atau bila datang kejutan pakatan baru mereka ini, kita terkejut. Orang Melayu kata inilah peluang kita, Melayu bersatu. Jadi kita rasa macam tertekan. Tapi tak apa. Kita fatawakkal ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Saya datang untuk merayu rakan-rakan. Rekod yang dibuat di Negeri Sembilan bukan ngomong-ngomong kosong. Bukan rekod bicara. Rekod memperkota, melaksanakan apa yang dikata. Kerana kami takut sekiranya dihukum kerana menyatakan apa yang tidak dilaksanakan. 5 taqulu ma la taf'alun. Itu gesaan dan peringatan Al-Quranul Karim. Orang masih terus hina. Saya tahu paling main. So anak-anak pun cakap minyak turun. Sudah minyak di Malaysia ni paling rendah di dunia. RM1.99. Lebih rendah daripada Arab Saudi. Kamu bukan tak pergi ke Arab Saudi. Tengok rial Arab Saudi dengan ringgit Malaysia sekarang. Tengok rupiah Indonesia dengan ringgit Malaysia sekarang. Itu kerana kerja. Bukan Anwar, bukan PMX seorang. Ini tim. Ini rakan-rakan di depan ni kerja sungguh-sungguh untuk angkat martabat ekonomi Malaysia. Yang kerja tu Melayu kerja kuat, Cina kerja kuat, India, Iban, Kadazan, Sabah, Sarawak bekerja sama untuk angkat martabat negara kita. Ini saudara. Ya, syukur alhamdulillah. Tapi dalam keadaan ekonomi kita berkembang. Minyak turun, masih diserang dan difitnah begitu rupa. Dia kata, saya bagi tahu kita tak ada masalah. Ada. Kos sara hidup masih tinggi. Yes. Sebab itu saya umum di Ipoh. Saya kata, walaupun kita bagi STR, SARA, Aminuddin bagi bonus tinggi, tapi selesai masalah? Belum. Kita masih fikir. Sebab tu bila saya bincang 2 minggu lalu, sebulan yang lalu, dan saya umum di Perak, saya kata, kerana masalah yang rakyat masih hadapi, kita dengar, kita tahu, kita minum di kedai. Saya hari Jumaat, sebelum hari sembahyang Jumaat, ini bukan masa kempen pilihan raya, tiap hari Jumaat sebelum solat Jumaat, saya pergi ke warung dan gerai, bukan restoran 5 bintang. Saya Perdana Menteri ingat tak boleh pergi restoran 5 bintang. Ramai tokai nak belanja. Tapi saya tak. Tiap hari Jumaat, dah 3 tahun, tiap hari Jumaat sebelum solat Jumaat, saya pergi makan di warung. Dengar, lihat, tengok apa orang makan. Tengok rakyat di keliling. Memang ramai yang buat begitu. Dekat pilihan raya, ni musim pilihan raya, semua pergi kedai. Ya, semua dukung baby. Tak ada dukung. Tapi tak. Dan sebab apa? Saya dulu kritik. Saya lebih ingat. Saya lebih takut. Tapi salah dengar, saya tahu. Tanya kakak ni je kedai. Harga barang, dia bawang mahal sikit. Sayur pun mahal. Maka kita tambah tunai rahmah. Tak cukup. Saya umum minggu lalu, insya-Allah dalam beberapa masa ini terdekat, kita akan naikkan lagi SARA untuk rakyat semua. Dan kita gabung dengan Negeri Sembilan. Kita mau amin. Di Negeri Sembilan, kekal sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Untuk kerja, hentikan amalan sakau, hentikan harta negeri seperti harta pribadi, hentikan amalan hantar duit di luar negara, beli harta di luar negara, hentikan itu. Dan kita mesti bagi contoh orang Melayu yang baik, yang boleh khidmat dan jaga negeri yang baik. Dan cari rakan-rakan di kalangan Cina di AP sekalipun, dan India. Let us work together. Save this country. This is a great country. Malaysia is a great country. I love Malaysia, you love Malaysia. Dan kita naikkan martabat negara kita. We can. You can. Ya. Anak sekecil manapun, dari kampung manapun, kawasan Felda mana,
pekerja manapun, kalau kita betul-betul muafakat, cukuplah dengan khazanah. Bergaduh, benci. Angkat martabat kita. Cari yang terbaik di kalangan kita. Let us lead. Bagi yang baik, yang bersih. Yang tak ada nak rasa tambah halobah. Boleh. Banyak yang Melayu yang baik Saudara pun tahu. Ramai orang Melayu yang baik, yang ikhlas, yang jujur. Ramai. Angkat mereka. Jangan duk fikir politik. Negeri Sembilan ni dah elok dah. Cuma nak rebut menteri besar je. Kalau siapa nak rebut, jangan bagi. Bagi ke Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan!